Thank you very much. Thank you very much. Okey. Salam. Ya, Dek. Hah? Hah? Siapa cakap dengan aku tu? Hai. Okey, jadi kita sambung set yang seterusnya. Shazani bertemu dengan Azmi. Di manakah wifi kepada Azmi? Kita sekarang sedang berlangsung 23 mata memandang. 30 second. Shazani akan bertemu dengan Azmi, satu-satunya wakil daripada Singapura, Pulau Temasek. 20 second. Jadi sesiapa yang kalah untuk game yang ini antara Shazani dan Azmi, Shazmi pula, aku combine terus nama dia orang. Shazani dan Azmi akan bertemu sama ada Fazril ataupun Azril. Go. Shazani bergerak. Oh, hit di situ. 1 poin pertama diambil oleh Hadir Fidah Elis. Oh, Kak Izan pun ada. Go Shaz, go. Fidah Elis hadir, supportkan Mr. Habi. Jadi poin yang pertama jatuh kepada Shazani. Jangan risau, kita masih ada peluang. Azmi, kita mempunyai support anda daripada Singapura, Fidalis. Steady Shah, 1-0. Baru 1-0. Macam-macam boleh jadi. Kita lihat. Kita bahkan lihat sebentar saja lagi. 10 second. Poin yang kedua. Set yang kedua. Siapakah yang akan menangi? Go. Syaz, saya kira out lagi sekali. Syaz, saya kira menggunakan kekuatan dia di tangan kanan, terus maju ke temple di bahagian kanannya dan terus untuk mendapatkan Azmi di tempat yang sama dengan cara yang sama. Mungkin Azmi terpaksa. Okey, sekarang point approve. 2-0 bertukar tempat. Jadi berkemungkinan besar Syaz akan cuba untuk membuat gerakan yang sama, terus berat ke sebelah kanannya untuk mendapatkan kekuatan tangan kanan. Jadi kita lihat matahari sudah mula berada di atas kepala. Banyak kali reply dia. Reply yang mana? Ramai belah kanan. Betul, kekuatan tangan kanan Ya, betul. Kekuatan untuk buat apa tu? Jangan bahaya. Okey, kita tengok. Mungkin Shazani bukan seorang yang kidal. Dibalas juga dengan Azmi. Terus ke kanan. Dia juga ke kanan. Mungkinkah kita akan ada pusingan? Azmi sudah mengetahui dia di mana. Shazani mula mengurat langkah. Out di situ. Saimo. No. Saimo, make a comeback. Have faith. 30 second. 2-0. Masih 2-0. Oh, nampaknya ada dispute di situ. Saya serahkan segalanya kepada kepala Marshal, Head Marshal di dalam padang, iaitu Ibni Lord. Ibni Lord meneraju Marshal dengan gabungan beberapa Marshal lain. Azmi dan Shazani masih go. Hit di situ. Yes. Fidah, make a comeback. Habi is making a comeback. Mencuba di situ. Tidak syak lagi. Bukan bikin romantis sangat. Kak Izat, kita bikin romantis. Pak dung. Okay guys, seterusnya kita lihat. Point goes to Azmi. 2-1 2-1. Game time remaining is 6 minutes and 15 seconds. 20 seconds. 10 seconds. 10 seconds. Mari
Kita lihat siapakah yang akan memenangi game yang ini. Thank you nyanyikan untuk kita orang Arif. Welcome. Kita di game romantis. Di game paling romantis. Okay, nampaknya Syazani masih mencuba untuk melakukan permainan yang sama, tempat yang sama. Out di situ, out, hit. Nampaknya comeback is real untuk Azmi. Azmi bermain dengan agak solid kali ni, dengan menggunakan kelebihan kepada ketinggiannya. Dia boleh melompat dan mencuri-curi untuk mencari di manakah oponen dia berada. Point proof. Point to Azmi. The current Point to score now Azmi. is 2-all. 2-all. 5 minutes. 5 minutes. 2-all. Kita dapat lihat pemain-pemain masih berada di jangkauan 5 minit lagi. 26 mata memandang. Sila share, like, subscribe. 30 seconds. Jadi kita akan ada prize giving ceremony sebentar saja lagi. Setamatnya permainan Nemesis Legion Tembok 1v1 Championship. Okay, 10 second. 2 sama. Jangan pijak line. Come on husband. Make a comeback. Support dari jauh. Overseas punya support ni. Out di situ. Nampaknya betul. Azmi betul-betul membuat comeback. Percubaan pertama membuat comeback. Syazani saya kira merupakan, orang katalah, ramai yang berkata Syazani merupakan salah satu favourites. Dan kita juga tidak boleh menyangkal kehebatan, kekuatan Azmi. Syazani time out. Okey, nampaknya kita Syazani mula mengambil time out. Kepenatan di situ. Ya, tuan-tuan dan puan-puan, panas ya, sangat panas sekarang. Dikenakan dengan cuaca sekarang sangat panas. Okey, jadi mereka sudah kembali kepada tempat masing-masing dengan markah 3-2 yang didahului oleh Azmi. Azmi Jumaat, come on, yes, come on husband, kata Fidelis. Sentiasa memberi sokongan kepada suami tersayang. Kita lihat, berkat doa isteri, ya. Berkat doa isteri mungkin boleh membawa dia terus sampai ke kejuaraan. Kita masih menantikan siapakah yang akan bertemu dengan Ambo, manakala siapa pula yang akan bertemu dengan Azril ataupun Fazril. Kita lihat. Kita teruskan. Nak panas tuan-tuan dan puan-puan. Berkat doa isteri. 29 mata memandang. Come on guys, share, like, subscribe, follow. Saya pun share lagi sekali. Banyak kali dah ni share dekat wall ni. Wall sendiri pun tak apalah. Let's go Team Singapore. Hakim support dari jauh. Southern Gang daripada Singapura dan juga Johor Bahru. Ayo kita lihat siapakah yang bakal meneruskan perjalanan. Masih time out ya. Dengan kepanasan yang ada sekarang, kebanyakan pemain-pemain sedang berehat, mengambil angin di bawah kemah. Saya juga. Come on abang. Oh, siapa ni? Come on abang. Roslan Muhammad. Come on abang. Sekarang tengah semi ke? Boleh kirakan 20 seconds. Semi lah. Pasal dia dah banyak kan. Roslan, we all behind you abang Syaz. Okay, ni adik Syaz kot. 10 seconds. Ni berkat awet. Super viral. Nakal awak. Okay, 26 mata padang. Mari kita lihat. Kamal Syazani ketinggalan 1 mata. Syaz masih cuba. 4-2 di situ guys. Nampaknya memang betul kuat lah berkat doa suami, doa isteri ni. Fidelis, nampaknya Azmi sedang mendahului dengan 4 mata ke atas 2. Current score now is 4-2. 4-2 didahului oleh Azmi. Syaz
boleh dikatakan rancangan strategi Syaz untuk berat ke kanan, kekuatan tangan kanan 20 seconds. mula menunjukkan orang cakap mula menunjukkan disadvantage 10 seconds. kerana Azmi yang berjaya membaca, sudah mula membaca strategi yang dibuat oleh Syaz yang berat ke kanan dan dia sudah bersedia di sebelah kirinya. Tidak memberi ruang untuk Syaz masuk ke kanan. Nampaknya Azmi agak alert Azmi duduk. Clean. Okey. Oh, nampaknya Syaz coming back walaupun sudah terkena. Auto point. 3 seconds. Auto point kepada Syaz. 4-3. Oh, Tuan Roslan. Welcome. Saya Bapak Syaz. Maaf. Oh, lah Syazani Roslan. Saya pun sendiri lupa. Okey. Ayah kepada ini lagi. Doa seorang bapa. Oh, memang fight ni doa berperang ni. Doa daripada seorang suami berkat doa seorang bapa. Come on. Cik Roslan sekarang menonton. Okey, di sebelah kanan Syaz cuba mengejar 3-4. Hanya membezakan satu mata untuk Azmi terus ataupun satu mata lagi untuk Syaz mengejar. 4 sama. Terus berperang di situ. Agak agresif kedua-dua belahnya. Azmi seakan-akan sudah tersekat. Oh! Wow, agak upset di situ. Yes. Agak upset. Nampak gayanya. Ayah jangan gelakkan anak. Jangan gelakkan anak. Tidak. Okey, jangan risau. Walaupun Syazani sudah kalah, jadi dia sekarang